Itu kita nak panggil ya beberapa orang testimoni. Yang pertama ini ialah Puan Aniza binti Mat Sani. Ya, ada Puan Aniza, silakan sharing testimoni. Ada Puan Aniza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Puan, terus lanjut. Okey, ini testimoni berkenaan dengan mak saya yang berumur 74 tahun, nak masuk 75. Baru-baru ni saya dapat tahu, sebelum tu saya beritahu ya, mak seorang yang mempunyai darah tinggi saja, lain semua okey. Tapi pada tahun 2024 tiba-tiba dia jatuh pitam dan doktor kata dia ada kena sawan. Lepas tu darah dia pekat. Jadi selepas didengar yang dia doktor cakap macam tu dengan ubat yang diberikan terlalu banyak, dia terus sambunglah makan kopi nanduk. Sebab sebelum tu saya bagi dia kopi nanduk sikit-sikit sebab saya tak berani nak paksa dia makan lain. Jadi dia guna minyak kelapa darah dengan kopi nanduk, termasuk juga teh tarik. Selepas tu disambung juga buat minum colostrum dengan barley. Dan latest saya bagi dia minum Alpha Vera dan juga goyang. Yang buatkan saya terperanjat ialah dia kata dia dah boleh naik tangga. Sebab lutut sakit. Wow, Alhamdulillah. Itu yang saya baru share kepada saya punya upline Yan. Pada 21 hari bulan 2, saya ingat lagi yang dia naik tangga turun tangga tanpa guna tongkat, dia guna yang tepi tangga tu je, pemegang tu kan? Pemegang, okey. Ya, sebab sebenarnya bilik dia kat bawah. Tapi hari tu dia pergi dekat rumah adik, dia nak tengok adik yang kena cyst ketumbuhan dan buat laser. Jadi dia nak tidur kat atas, nak duduk kat atas. Itu yang dia naik tangga turun tangga dan dia kata Alhamdulillah. Langsung. Saya yang buat saya terperanjat tu masa saya datang jumpa dia dekat rumah adik seorang lagi tu yang sedang sakit tu kan. Adik yang cakap, sebab adik yang bongsu tu dia memang skeptikal dengan produk ni. Saya tak tahu kenapa. Cuma bagi dia macam sebab mungkin lokal lah macam tu kan. Jadi bila dia nampak mak naik tangga turun tangga, dia katalah, mak makan apa? Saya katalah yang dia dah amalkan ni pada 2024 dan 2025 dia konsisten. Dan Alpha Vera tu dengan stem cell tu dia kata macam lagi booster je. Dia bersemangat lah. Dan Alhamdulillah